Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah. Dan saya Aini. Selamat datang ke segmen laporan khas Sekasih TV. Pada 30 April 2025, satu majlis Gilang Gemilang telah diadakan di Dewan Cikgu Majid Madun. Majlis ini menghimpunkan murid-murid, guru-guru serta tetamu jemputan dalam satu acara yang penuh dengan informasi. Seawal jam 7.30 pagi, para murid semua berkumpul di Dewan untuk memulakan majlis. Tepat jam 8 pagi, majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengurusi majlis dan diikuti dengan bacaan doa. Acara diteruskan dengan ucapan perasmian oleh tetamu kehormat pada jam 8.20 pagi. Satu gimik pelancaran yang menarik turut disampaikan sebelum sesi bergambar bersama ahli jawatan kuasa. Seterusnya, pentas Dewan bergema dengan persembahan bicara berirama yang memukau daripada murid 6 harmoni dengan bimbingan Cikgu Fazidah. Disusuli dengan nyanyian lagu Nilam yang memupuk semangat cintakan ilmu daripada semua murid. Majlis diteruskan dengan program bersama Majalah Asuh yang turut memberi manfaat dan motivasi kepada murid-murid. Akhir sekali, majlis bersurai pada jam 10.30 pagi dengan penuh semangat baru untuk terus membaca dan belajar secara digital. Sekian sahaja laporan khas kita untuk kali ini. Semoga usaha murid ini dapat menyemarakkan budaya membaca dan pembelajaran digital dalam kalangan warga sekolah. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.